Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam usaha membantu kebajikan serta memberi semangat kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan penting, satu majlis penyerahan zakat kepada pelajar tingkatan 5 telah diadakan di sekolah pada hari ini. Untuk mengetahui suasana majlis dengan lebih lanjut, saya serahkan kepada wartawan kami di lokasi. Terima kasih rakan di studio. Saya kini berada di Dewan Haji Saleh bagi menyaksikan majlis penyampaian wang zakat yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Jazlan bin Yaakob kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 bertujuan untuk meringankan beban mereka yang bakal menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tidak lama lagi. Baiklah, bersama saya sekarang ini Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Jazlan bin Yaakob. Apa khabar Datuk? Khabar baik, Alhamdulillah. Okay, bolehkah saya bertanya, selepas selesainya penyampaian zakat pada hari ini, apakah pandangan Datuk terhadap kecemerlangan peperiksaan SPM pada tahun ini? Harapan Datuk terutamanya. Pertama, apabila dikaitkan dengan pelajar luar bandar atau masyarakat luar bandar, kawasan pendalaman, beberapa perkara yang menjadi perkara pokok untuk kecemerlangan yang menjadi salah satu penghalang. Pertamanya adalah kesedaran ibu bapa. Sebab itulah perjumpaan hari ini kita jemput ibu bapa sekali untuk memberi motivasi. Yang keduanya adalah keciciran. Berartinya tahap capaian kehadiran pelajar ke sekolah itu kadang-kadang sampai ke satu tahap yang amat-amat membimbangkan. Ini juga adalah merupakan salah satu perkara yang boleh menghalang kepada kecemerlangan pendidikan. Tetapi saya yakin dan percaya berdasarkan kesedaran yang ada di kalangan ibu bapa sekolah menengah kebangsaan Temangan akan memberi dorongan perangsang pada anak-anak, insya-Allah untuk SPM, pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 5 pada tahun ini, pelajar-pelajar ini akan mencapai kejayaan yang cemerlang. Selain daripada kita bercakap soal GPS, grade purata sekolah, akan tetapi bagi saya dapat mengekalkan keputusan 100% serta pencapaian untuk Serie A. Saya mengharapkan ada di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Temangan ini akan dapat mencapai keputusan A penuh di dalam peperiksaan, insya-Allah nanti. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Begitulah berakhirnya majlis penyampaian wang zakat kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Diharapkan dengan penyampaian ini, mereka dapat memanfaatkan dengan sebaiknya serta menjadi pemangkin kepada kecemerlangan peperiksaan SPM. Itu sahaja yang dapat saya gambarkan. Saya serahkan kepada rakan di studio. Terima kasih wartawan kami atas laporan tersebut. Semoga semangat zakat dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh para pelajar dan menjadi pembakar semangat untuk terus mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Sekian daripada saya, Lensa is Educative, wadah informasi sumber inspirasi.